Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Eva Evangeline Zim, wartawan daripada Sepal TV. Baiklah, hari ini merupakan hari terakhir bagi kejohanan olahraga SMK Seri Patiambun bagi 41 kali yang turut diikuti dengan majlis perasmian penutupan rasmi kejohanan olahraga. Tanpa membuang masa, mari kita menyaksikan majlis ini bersama-sama. Kembali lagi bersama saya Eva Evangeline Zim, wartawan daripada Sepal TV. Baiklah, hari ini dengan sukacitanya saya dilaporkan bahawa Rumah Sukan Suruhaja sekali lagi telah mendapat tempat pertama dalam keseluruhan kejohanan olahraga SMK Sepal pada tahun ini. Baiklah, bersama saya sekarang adalah salah seorang ahli guru di Rumah Sukan Suruhaja. Baiklah, cikgu, sebelum kita memulakan temuduga kita pada hari ini, bolehkah cikgu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Okay, selamat pagi. Saya ucapkan nama saya Cikgu Mary Leoni. Pada tahun ini saya merupakan Ketua Pengurus Pasukan dan dibantu oleh Cikgu Emilia selaku penolong pengurus Sukan Rumah Suruhaja. Baiklah, apakah rahsia kejohanan Rumah Sukan Suruhaja pada tahun ini? Rahsia kejayaan kami tidak lain tidak bukan adalah hasil kerjasama semua guru dan juga semua atlet Rumah Suruhaja yang tidak pernah penat lelah memberikan kerjasama dari awal pemilihan atlet sehinggalah ke akhir acara pada hari ini. Untuk itu, cikgu mengucapkan tahniah dan syabas serta terima kasih kepada semua atlet Rumah Suruhaja dan juga guru-guru Rumah Suruhaja. Suruhaja tetap nombor 1. Baiklah, tahniah kepada Rumah Sukan Suruhaja dan semoga kecemerlangan ini berterusan sehingga pada tahun yang akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sama saya Wesley Oliver, wartawan dari Sepal TV. Pada pagi ini, saya ingin menemuduga seorang pelajar yang mendapat gelaran olahragawan terbaik keseluruhan bagi kejohanan olahraga SMK Seri Patiambun yang ke-41 bagi tahun 2025 ini. Baiklah, sebelum saya menanyakan soalan, bolehkah anda memperkenalkan diri dahulu? Nama saya Ezek Anedi Mustafa dan umur 15 tahun. Baiklah Ezek, soalan saya, adakah anda mempunyai hasrat untuk melangkah lebih jauh ke peringkat seterusnya? Dengan gelaran olahragawan ini, hasrat saya untuk melangkah lebih jauh ke peringkat seterusnya seperti peringkat sekolah, negeri dan kebangsaan. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekian sahaja penyampaian hadiah bagi pemenang-pemenang acara yang telah berlangsung semalam dan juga majlis penangguhan kejohanan olahraga yang dirasmikan oleh Pengetua SMK Sepal. Kepada pemenang-pemenang acara, tahniah kerana berjaya meraih pingat dan juga mata bagi rumah sukan masing-masing. Dan kepada yang tidak bernasib baik, teruskan usaha bagi kejohanan olahraga yang seterusnya. Dan jutaan terima kasih kepada yang sudi memberi kerjasama secara langsung dan tidak langsung sehingga menjayakan kejohanan olahraga yang berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Dengan ini berakhirlah sudah buletin kejohanan olahraga SMK Seri Patiambun Limbang. Semoga kita dapat bertemu kembali di dalam buletin yang seterusnya.